Web for Life adalah satu bentuk transformasi pentafsiran yang berasaskan projek kompetitif dunia sebenar untuk memaksimalkan manfaat pembelajaran serta mempunyai impak dan faedah langsung kepada komuniti dan industri. Projek selalunya dibuat untuk mengukur kemahiran praktikal pelajar. Namun begitu, jika projek tidak melibatkan pengguna sebenar, berkemungkinan tidak tepat, terutama bila AI digunakan pelajar semata-mata untuk siapkan projek tanpa olahan dan kefahaman pendiri. Selain itu, terdapat isu pencapaian projek pelajar yang tinggi, tapi tidak sejajar dengan pencapaian penilaian peribadi peperiksaan akhir yang rendah. Web for Life memastikan penilaian kemahiran pelajar lebih autentik dan berasaskan permasalahan dunia sebenar. Ia ditambah dengan komuniti pelajar bersaing dalam pertandingan atau gagaran dan menjadikan pentafsiran sebagai pembelajaran berlaku secara aktif. Web for Life dilaksanakan dalam 5 fasa: fasa perancangan, mencari pengguna dan permasalahan, diikuti fasa reka bentuk, pemulihan skop projek, seterusnya fasa pembangunan rubrik rencana dan model projek disiapkan, disusuli fasa pelaksanaan, pembetanan dan pembimbingan pelajar dibuat. Akhir sekali, markah dan komen hasil pelajar disampaikan dalam fasa maklum balas. Jadi kami lebih serius untuk memenuhi kehendak pengguna. Pelajar lebih bermotivasi dan bertanggungjawab atas modul masing-masing. Pelajar lebih aktif dalam konsultasi bersama pesarah dan kefahaman lebih meningkat melalui konsep learn by doing. Sekalipun projek Web for Life ini lebih sukar untuk dibuat berbanding semester sebelumnya, pencapaian pelajar telah meningkat daripada 36% kepada 20% lulus dalam kemahiran praktikal. Hasil projek Web for Life ini pun telah digunakan pakai oleh pelajar di Fakulti Media Islam bermula tahun 2023.